Bila nak tutup pintu tu dia belaga. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Sekarang saya berada di high rise. So sekarang kita tengah buat inspect bahagian toilet. So benda pertama yang kita jumpa adalah bahagian pintu. So bahagian pintu ni kalau korang tengok kat bahagian bawah tu, stiker warna hijau tu punya pin flash dengan frame. So bila nak tutup pintu tu dia belaga. Bila belaga kena tarik kuat sikit baru dia rapat. So ini adalah isu alignment, misalign installation pintu ni. Right, dan seterusnya untuk bahagian dalam, untuk bahagian flush tank ni dia shaky, dia bergegar. Dan seterusnya untuk bahagian ceiling dia ada nampak watermark di sebelah manhole. Kemungkinan isu piping, ataupun isu daripada unit atas lah, bocor. So ini memang dalam watermark dengan kristal baliklah kuning. Kita ada jumpa dua spot yang ada watermark, satu dengan bahagian sini satu. So ini adalah sangat penting untuk owner yang beli rumah high rise untuk check di setiap bahagian ceiling takut affected daripada unit atas.